Mengenai Man United, sebab memang ramai peminat yang tertanya-tanya. Lagi satu, kekalahan kali ini lawan Bradford. Jadi, rekod 6 game pertama APL, 2 menang, 1 seri, 3 kalah dan dah bolos 11 gol. Permulaan yang memang tak kenal langsung dengan standard United. Pasal Ruben Amorim pula, situasi dia tetap masih sama, kelab masih sokong, percaya dengan Amorim. Tetapi dalam masa yang sama, Sir Jim Ratcliffe memang duk tengah follow rapat mengenai situasi Ruben Amorim di United. Dia ada sebelum game Chelsea. Lepas game Chelsea, sentiasa nak tahu apa yang terjadi, apa yang berfungsi, apa yang tidak berfungsi. Lepas kalah dengan Bradford, Amorim terus berkata-kata dengan terus terang. Dia kata, bila menang, ramai peminat tidak sebut pasal sistem. Bila kalah, sistem pula dipersalahkan. Dia tidak suka tentang perkara tersebut. Amorim memang yakin dengan falsafah beliau dan hanya akan berubah bila dia sendiri merasakan masa itu sesuai. Dan ada gosip-gosip yang mula kita baca. Nama Gareth Southgate paling kerap dikaitkan dengan United. Betul, dia pernah ada dalam shortlist United sebelum Erik ten Hag kekal pada tahun 2024 dan dia bukan seorang saja. Roberto De Zerbi juga pernah masuk senarai sebab gaya permainan dia memang menarik perhatian Ineos. Hubungan Southgate dengan orang penting di Ineos pun sangat baik. Jadi, nama beliau sangat kerap disebut semula sekarang. Tapi, yang jelas masih belum ada sebarang rundingan rasmi dengan sesiapa pun. Kalau United ubah pengurus, Southgate mungkin calon, De Zerbi pun sama, tapi mereka bukan satu-satunya pilihan untuk United.